Assalamualaikum, terima kasih kerana menonton Fazli Alim. Okay guys, sekarang ni kita baru je check in. Ada satu tempat rekreasi yang dia memang adventure sikit. Korang masih tertanya-tanya kenapa lah Fazli ni bergegar-gegar. Oh, saya tengah massage. Actually bergegar kamera. Mujur GoPro dia ada stability. Ini salah satu features yang dia bagi. So ada Netflix, ada sofa, ada kerusi massage and 2 katil queen size bedded. Nanti I share dengan you. Nanti kita take a look around. Geli weh. Aduh, budak-budak dah tak sabar nak pergi swimming. Sedapnya. Alright, sekejap lagi sambung lagi. Nak tahu kat mana kita check in hari ni? Kejap lagi kita bagi tahu, okey? Bye-bye. Sedap. Manis. Manis macam lady. Hari yang panas guys. Berkena. Apa nama tu? Apa shake? What shake? Coconut shake. Apa shake? Milkshake. Rasa dia lebih kurang macam kat Kelebang. Sampai Melaka. Sekali hirup je rasa sampai Melaka. Tu sampai dah. Ini apa ni kak? Ini laksa sarang. Alright, ninja. Ini sarang ni. Baik. Yummy in my tummy. Itu apa sarang tu? Apa telur? Telur goreng? Dah sarang. Masya Allah. Telur dia macam telur dadah kan. Dia buat telur dadah tu sarang style lah. Dia masak tu. Terima kasih bang. Laksa sarang he. Ni apa? Nasi goreng kampung. Nasi goreng kampung. Terima kasih bang. Okay, nice. Dia bagi telur lah. Bersup sekali. Padu. Tempat gila. Memang. Pajak petai mak ambil budak ni bukan makan pun. Kasih mami. Ni apa? Itu apa mami yang warna kuning tu? Telur. Telur sampai. Telur. Asal lah. Oh, mi Bandung. Alright, thank you. BBC. Tu dia mi Bandung guys. Telur. Aduh. Harus kepal. Bukan ABC. Ni. Bukan kan? Okay. Ui. Beda ham mam. Sedap. Selamat datang ke Fazli Alim channel ni. Tengok. Tak ada. Boleh parking kat sini? Ni semua kawasan parking. Jemput. Kita boleh parking sini pakai atas bumbung. Tak bumbung. Atas bumbung bukan. Dekat Tanpa- parking lot. Open lah. Parking open lah. Tak ada bumbung. Eddie. Azan nak cakap apa? Ada apa? Azan tak sabar nak masuk gua kata dia. Mana ada? Aku kata. Eddie.
Ui, atas ni boleh lepak ah, deck atas dia. Ya. Jadi. Iya. Scam ah. Ada kejap. Ini door. Full. Masuk ah, sejuk aircon ni. Dulu reception kat luar eh. Oh. Nice, nice. Oh ni 43 oh RM32 in-house gas. Dia itu bukan hiking, tu nama dia Mount apa? Wall climbing tu. Dia pakai harness semua. Okay guys, ada new equipment, good for rent. Nanti kita try lah. Kalau mampu lah. Oh yo, pool dia besar. Ui, dalam ni Zan. Kau tenggelam ni Zan. Boleh eh? Oh, ada. Ada pool lah sekarang. Sekarang ada pool guys. Jacuzzi tu masih ada lagi? Dah. Oh, ni ada equipment dia for besok. Oh. Nanti kalau nak swimming tu nanti nak pakai pelampung yang bahu tu dengan yang topeng tu sekali. Boleh. Tidak dibawa, okey? Okey. Kita tengok bilik dulu. Nanti Daddy bawa barang. Oh, yang ni? Mount. Oh, 702. Bilik tu ada cukup, ada plus dengan TV tu free. So, TV ada? Ada. So, Netflix je. Oh, Netflix lah. Kena key in ID ke tak? Memang dah full access eh? Okey. Bang, terima kasih banyak bang. Jadi. Ni Flying Fox je. Daripada sini straight zoop pergi sana. Okey, jom. Masuk ke jom. B, ni lah. Masuk hutan tu. Bilik kita. Tema hutan tu. Okey. Surprise. Salah arah. Buka simple kat luar. Buka simple luar. Sabar. Buka aircon. Cocok sini. Baru lah. Aircon 30. Yang dulu tu kan? Yang ini. Ya lah. Buka, sabar. Ni, nampak ni. Ada 2 katil. Nanti dia hantar extra bed. Jadi. Yang bantal dulu tu kan? Ni pula sofa lain. Kamu ni. Ini hotel lah. Ini hotel. Ya ke? Dekat dia. Kemah dah. Kalau kemah, seram lah. Jadi. Oh, dia ada bagi kerusi massage. Jadi. Ya, bangun. Jadi. Apa? Dia bagi dengan dia punya ni. Iya, tahu. Ni toilet guys, ni toilet. Nah. Toilet tu nampak bersih lah. Tapi lebih kepada macam dalam hutan juga lah. Pasal stiker dia kan. Duduk. Ada sakit kepala. Sakit balik. Sakit kepala. Take foot off lah. Tak payahlah dia. Lagi. Sabarlah kau. Nak ikut Daddy. Benda lah. Hello guys, selamat datang ke Escape Tambun. Jom kita pergi mandi kolam. Jom. Ajak ah, jom. Ajak, jom. Let's go. Oh, yo, masuk hutan tu. Dahsyat tu. Bye-bye. Okay. Bye. Okay, tu je. Bye.
Bye. Oh yo, buat skill. Okay, time kita pula. Jom. Swimming time. Yes. Okay, mari buat skill. Macam biasa guys, kat sini kita je yang punya, tak ada orang lain, tak ada share pun dengan orang lain. Enjoy. Tak tahu pula. My dreamboat. Oh no, my dreamboat. Aris yang ni ha? Ni. Aris yang ni. Ni boleh tolak-tolak. Tak nak Daddy. Ni, Aris tolak ni. Daddy, I nak yang biru tu. Ni, belajarlah dulu balance bike ni. Tak nak. Tapi I nak yang biru tu. Biru tu tinggi. I sampai lah. Tak pandai balance. Ni. Ha, tu ada buai. Ha, tolak sampai depan ni. Ha, macam tu okey. Aris. Oh, Aris. Nice. Naik ni, nice. Nak ada lagi ni. Assalamualaikum. Okey, hari ni kami 4 beranak nak naik basikal pusing town. So, jom, let's go. Sweet. Kita hari ni aktiviti kita agak tight sikit because biasa petang kita tengok bad weather, hujan. So, jom. Wih. Kereta tepi sikit tepi sini. Zan, kiri. Ikut Daddy. Ah, sini sedap. Sini best. Pusing lah. Kan jauh sangat kan. Kalau apa-apa hal jadi kan susah nak reverse. Oh. Fish sweet. Let's go. Oh, rasa macam naik bukit lah. Ui, Mami nak potong. Oh, tidak. Oh, Mami agak... Ui, asal Mami dah sampai rumput tu. Ui. Dahsyat betul. Orang atas jalan raya, Mami boleh sampai rumput pula. Ui, Anas. Oh, macam bujang lapuk lah. Dia bawa Willy. Oh, jaga, angkat bontot. Aduh, sakit bontot aku. Jaga Cik Salma, jaga. Jaga. Jaga Cik Salma, jaga. Itulah saya suruh jaga, tak nak jaga. Kan dah terpeleot. Wih. Okey. Best tak? Best. Nak buat lagi satu round? Boleh? Jom. Oh, nice view lah. Okey. Okey, sampai kayu basikal tu, kita enjoy the nice view. Nampak tu? Dia punya tasik dia. Dia punya macam sungai dia. Kiri. Semua okey?
Alright. Steady. Tak apa. Biar. Slow, okay? Kita tak ada benda nak kejar. Alright, jom. Oh, steady Zan. Dah nak sampai dah. Let's go. Kau pukul, kau ambil. Kau pukul, dia ambil. Bila nak habis dah? Pukul lah kau sikit. Dah ambil tu. Berkhemah. Oh, semua. Oh, hai guys. Sekarang kita kat mana, Aris? Dekat kedai. Dobi. Kita tengah buat apa? Sekarang kita tengah basuh baju dulu. Basuh baju. Okay guys, baru je lepas dinner. So, lepas makan, kenyang. Sebelum balik, kita dobi dulu. Kita basuh baju dulu, okay? Peace. Okay, macam ni lah suasana malam. Kita baru je balik makan dinner and mendobi. Nampak suasana malam ya. Nampak cave dia. Escape. Sebab ni kita tengok. Okay, peace. Good night. Bye-bye. Assalamualaikum, terima kasih kerana menonton Fazli Alim. Okay guys, hari ni hari kedua dan kita masih lagi di Escape Tambun. Escape Tambun guys. So hari ni kita bangun awal, pukul 7.30, semua dah get ready. Tapi breakfast session start pukul 8 guys. So terlebih awal pula. So sempena pasal dah awal sangat ni, jom kita main basikal dulu lah. Jom. Aduh, setengah jam kena sidai. Tak tahu nak buat apa. Jom kita main basikal dulu lah. Let's go. A few moments later. Kita breakfast kat atas deck guys. Nampak? Jom. Hati-hati. Hati-hati. Lutut pula sakit lah. Kenapa? Okey. Oh, boleh kan? Okay, nah, thank you. Bakar roti ni. Anak suka. Kerja keras sikit lah. Main bakar-bakar Ya. Makan anak. Lepas ni kita masuk gua. Okay, penuh semangat. Bagi kerja sama. Boleh? Oh tengok, kita betul-betul makan kat atas deck. Oh, kereta lalu bawah. Oi. Hai. Hari ni kita makan bihun, telur goreng, coffee. Enjoy the nice view guys. Voila. Nyam. Dua gula saja sudah cukup. Tenang. Belum, kena add on. Aish makan apa? Ada roti lebih. Okay.
Alright guys, hari ni kita start aktiviti kita hari ni. Kita nak masuk gua. Agak terkejar-kejar sikit. Diorang betul-betul sharp lah guys. Belum pukul 9 lagi dia dah suruh gerak. Okey lah, tak apa. Siap cakap dah lewat padahal belum pukul 9 lagi. Janji pukul 9. Hari ini kita masuk ke Six Miles Tunnel yang mana jarak sebenarnya hanyalah 777 meter untuk satu alur. Pergi dan balik lebih kurang 1.54 kilometer. Baik, masa perjalanan mungkin akan diambil lebih kurang dalam 2 jam ke 2 jam 30 minit. Bergantung pada kita punya speed, bergantung pada kita punya apa yang kita buat dekat situ lah. Kadang-kadang benda boleh jadi delay disebabkan dalam kebayang terlalu banyak. Satu tempat, dua tempat. Saya pernah tengok lelaki. Oh ya? Bukan perempuan, lelaki. Lagi tu. Squad selfie. Okey. Yang kat dalam ada 2 benda yang kita. Okay guys, let's go. Okey bang. Mana? Okey. Okey. Jap. Gambar ambil lagi beberapa banyak yang ada. Tetapi ketika balik kalau boleh disarankan untuk simpan sebab kita nak fokus pada jalan. Sebab air akan flow masa kita balik nanti. So kita tak nampak ada batu. Alright? So yang dalam ni sekejap je. Lepas tu dah okey. Bahan dah titik. Itu paling dalam. No worries. Dalam okey. Dari cepat. Dah tergantung lah. Bungkuk. Apa, don't worry, jalan je. Oh, sejuk. Oh. Aduh. Jalan je. Panas sejuk ya, weh. Masa kita tinggi, so kena bongkok sikit. Azan, are you okay? Good boy. Sekarang air dah sampai level kat bawah betis. So yeah. Tadi air sampai sini buat. Panas sikit kan? Good. Penat guys. Bongkok. Okey, lihat di sebelah kiri di bahagian atas. Kita ada satu klip yang tinggi yang mana sebenarnya kiri dengan kanan ni dulu familiar je sebab dia bersambung sebenarnya. Satu batu yang sama. Disebabkan oleh fenomena nama dia tectonic split, which is tectonic plate dekat dalam benua-benua ni dia berlanggar antara satu sama lain. So dia menjadikan the left side has been cracked and going up a little. Crystal. So nama tu dia ada crystal ni. Tapi kena suruh dengan lampu flashlight yang bright. So baru dia ada nak balas lah. Batu tu ada kat dalam. Kalau batu normal bila kita suruh dia tetap tak ada apa-apa reflect. Interesting. Left side ni kita ada nampak ini tadi. Tetapi yang original punya di bahagian atas tu sahaja. Tengok batu tu. Yang original bahagian atas sebab dia loose. Dia tak ada apa-apa simen ke, tak ada lumpur ke apa itu. Dan kita akan jumpa yang original punya stacking rod ni all the way kat depan tu, kiri, kanan dan juga atas kepala. So make sure jangan sentuh. Jangan sentuh ke jangan sentuh. Okay.
paling kurang adalah 2 juta tahun untuk this size. Dan kita masih cakap negatif lagi sebab komunis pun dia bercakap rasa sampai sini saja. And then dia continue dengan sini ni memang dia bercakap saja. Dan dia sambung balik dengan dynamite. So sini memang dia jaga. Sedangkan komunis jaga, kenapa kita tak nak jaga? Possibility untuk dia block this area ada, tetapi juta tahun lagi lah, kita tak tahu berapa juta tahun lagi. Right? So, jangan harap dan bulan depan in case Malaya Regiment masuk nak ambush, dia nampak dan dia akan letakkan bawah sini lah. Ini boleh datuk. Tapi semuanya memang kena jaga. Dua sebab saja kenapa tak boleh sentuh. Satu, dia fragile. Kita sentuh pakai jari, dia boleh patah. Apatah lagi kita langkah pakai helmet. Yang kedua, bila kita sentuh jari kita ni, dekat dia punya air yang boleh melintas ni, kita boleh mengganggu ekosistem dia dan boleh membunuh ekosistem dia. Kena jaga. Sebab rekod paling panjang dekat dunia dekat Sao Paulo, Brazil. Nama dia adalah soda straw. Apa soda straw? Macam penyedut minuman. Yes, dia berbentuk macam penyedut minuman, hollow dekat tengah, solid dekat tepi. Atas ni, the second type daripada kombinasi. Dia punya susunan tu lagi tinggi lah. So big hole dia paling mendap. Kalau dia nampak ada sesuatu datang, dia akan lari ke sebelah lagi ke atas tu lah. Sebab masa dalam kombinasi tu, dia tak ikut jalan raya pun kombinasi di atas. Dia platform. Kalau berasa kat tepi-tepi ni ada banyak pokok. Lepas tu dia dah terpimpah. So dia letak platform, kayu platform. So, okay, family dah jalan kan? Alright, satu, dua, lebih, satu, dua, tiga, okay, one more. Awesome guys, awesome. Okay, good. Betul. Okay, ni kat bawah ni. Betul. Okay, dah boleh lah. Betulkan light, headlight azan tadi dia dah ke bawah. Oh, apa? Dah low back. Oh, ui. Alah, spotlight lain lah. Lagi padu ni kan. Yang lain pun rasa lobet, rasa dim dia. Alright. Tak best tak? Okay. So kita masuk ke adventure mode. Adventure guys. Duduk. Susah nak hilang balance tu pasal batu dia tak stable guys. Okay guys, macam adventure ada part yang memang susah sikit. Dia surface dia tak rasa. Kita orang dah terpisah sikit dengan grup yang pertama, so tak jauh. Pasal tadi tukar bateri. Ni saya nak buat satu game je. Game. Nampak masa depan tu. Oh, dapat pangkat nampak. Nampak. Jatuh nak. Itulah ha. Baru nampak lawa. Okey, nice. Senang nak tukar bateri GoPro. Tadi meraba-raba. Ni so kita melambat je kat belakang.
ni ada nampak macam spider, macam nampak. Kita zaman dulu digunakan untuk menyimpan makanan dan dia sangat-sangat tahan. 2005 raja daripada Sunway jumpa benda ni dekat bawah dalam air. Okey. Condition masih cantik lagi, dia masih ada kain kasar yang mana dia untuk tutup lah untuk spot ni. Masa angkat keluar, kain tu terbuka dan saya pun keluar warning boy. Oh. Okey bang, minta tolong, minta maaf, tolong tutup segala cahaya yang ada, all device. Ni pun lampu pun. Abang tutup, abang duduklah kat sini tapi jangan hadap. Macam dapur kampung ya. Sama juga nilai dia sama. Duduk tak? Duduk ya. A few moments later. Okay guys, kita tadi baru je lepas sesi. Aduh, main gelap-gelap. Semua dalam ambil position masing-masing. Oi, tak stable. Tadi kita orang tutup semua tutup lampu. So enjoy nature tu. Itu rasa macam buat meditasi ke. Awesome. Oh, be careful. Barulah boleh berdiri guys. Dari tadi duduk. Aduh. Sambung tunduk balik. Okay, ni bahagian sempit guys tadi. Apa saya cakap sebelum tu hanya sepatutnya kat sini. 4 hari 4 orang angkat sampai sini. Dia boleh berat. Sangat berat. Siapa yang buat? Kopi ni. Okay. Alhamdulillah. We made it. We berjaya. Yes. Okay. Kita sambung naik hiking ke? A few moments later. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Okay, aktiviti kita masuk gua untuk hari ni settle. Alhamdulillah. Adventure guys, adventure dia struggle dengan gelapnya, dengan kawasan air dia. Air dia surface bila you pijak, you ingat stable tapi tak, dia loose rock. Bila mana you pijak loose rock, you ingat stable tapi dia wiggle, you akan lost balance dan you akan jatuh. So bila you jatuh dekat dalam gua batu macam tu, macam bahaya sikit. Ada batu yang tajam, ada batu yang ada surface dia yang dia cakap jangan sentuh pasal dikuatiri bahaya untuk kita. Atas langkah jaga-jaga, so kita berhati-hati extra. Okay guys, jom basuh. Macam okay, best. Best. Oh. Sangat best. Sangat best challenge kan, adventure. Ada belajar sejarah lagi kat dalam tu. Hebat. Best guys, best. Bila taste sikit penat. So memang hari ni kita kat sini kita ambil package yang masuk gua je. So kita tak ambil package yang Flying Fox dengan apa dia ada wall climbing lah, something lah, dia offer package lah. So kita ambil yang masuk gua saja. Cukup kot. Pasal kita pun lepas ni nak pergi tempat lain pula. Kat mana? Tanya kat mana? Nanti kita share you all mana lagi kita akan pergi lagi, okay? Sekejap kita nak buat closing. Alright.
See you. Peace. Bye. Bye. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum. Okay guys, welcome back. Okay, segmen rekreasi kita dekat Escape Tambun cukup sampai sini saja. InsyaAllah ada footage menarik nanti kita share dengan you all. Okay, percutian nanti. Okay, oleh itu please subscribe. And last, Bye.